salam sejahtera. Hari ini saya sangat teruja sebab saya berpeluang menemu bual seorang kawan baik saya yang bukan sahaja cantik luar dan dalam tapi juga berbangsa Iban, iaitu Peggy. Hai semua, hello. Saya Peggy, Iban Ordinary Sri Aman. Jemput saya dalam video ni, nervous sikit tapi excited jugalah. Okey, sebelum kita pergi jauh, boleh tak kalau Peggy cerita sikit-sikit pasal asal-usul Peggy sebagai seorang yang berbangsa Iban? Okey, boleh. So, saya dilahirkan dan dibesarkan dalam Sri Aman. Kalau orang lain main basikal waktu kecil, kami main lari dari dalam koridor rumah panjang. Okey, so 20 buah pintu sekali. Okey, so hidup dalam komuniti macam tu memang meriah. Kalau satu rumah masak kari ikan, satu lorong boleh bau tau. Wah, bestnya. Rumah panjang tu memang ikonik betul kan? Ya, memang. So, rumah panjang bukan saja tempat tinggal tapi simbol kekuatan komuniti orang Iban. Semua benda boleh buat sama-sama, dari masak kenduri, baca bumbung sampai jaga anak jiran sekali. Wah, bestnya. Kita akan pergi ke nilai budaya bangsa Iban. Okey, apa nilai yang paling penting dalam masyarakat Iban ni? Of course, gotong royong, hormat orang tua, menolong. So, orang Iban ni pantang tengok orang tengah angkat berat, mesti nak tolong. Kita tak suka tengok orang susah seorang-seorang. Bila ada kematian, ada kenduri kahwin, semua orang kampung turun padang sekali. Woi, macam tim Avengers lah kiranya. Semua turun bantu. Ya, lebih kurang tapi bersih pakai kain kebat dan manik. Okey, saya selalu kagum tengok pakaian tradisional Iban yang Peggy selalu pakai ni kan. Dia warna-warni, penuh dengan manik dan tenunan dia cantik juga. Boleh cerita sikit tak? Okey, so biasanya lelaki pakai seluar dan hias kepala dengan tekolor atau bulu burung kenyalang. Burung ni sangat simbolik tau. So, ia melambangkan keberanian. Ada juga tattoo tradisional yang tunjuk pengalaman hidup. Wanita pula pakai kain kebas, buatan tangan, coraknya rumit. Setiap satu so, kami hias badan dengan lampis, rantai manik dan kadang-kadang perhiasan logam. Saya selalu tertarik tengok hiasan kepala Iban tu. Berat tak? Berat. Kalau lama sikit boleh rasa macam bawa pinggan sapi atas kepala. Tapi saya punya pasal tahan je lah. Saya nak belajar sedikit bahasa Iban hari ni. Kita tanya yang basic je lah. Kalau nak tanya apa khabar, macam mana? Okay, so kalau macam ni senang je. Khabar maksud dia kalau dalam bahasa Iban, Marita. Nama Rita Nuan. Okay, Nuan tu maksud dia awak. Okay, Rita tu maksud dia macam mana tu? Okay, apa balas khabar. So maksud dia nama Rita. Awak apa khabar? Oh, nama Rita Nuan. Macam tu lah kan? Ya, betul. Macam tu lah. Kalau nak jawab untuk nama Rita Nuan tu, kita jawab mana Rita aku. Mana Rita aku. Okay. Kalau nak cakap saya lapar lah. Macam mana? Itu sama je dengan bahasa Melayu. Saya lapar, aku lapar. Tak jauh beza pun. Okey, kalau nak cakap jom makan, macam tu. Jom makan ni, okey, dia macam ni. Aram makai. Aram tu jom, makai tu makan. Oh, macam Aram Bergawai lah lagu tu kan? Ya, macam lagu Aram Bergawai, Ramless Water tu. Okey, dari segi komunikasi masyarakat Iban ni macam mana Okay, so kami lebih bersikap terbuka, bersahaja dan jujur terus terang. Tapi tetap ada kesopanan. Contohnya bila cakap dengan orang tua tu, kami akan bahasa halus, segelar hormat macam Indai. Indai tu macam ibu lah. So kalau Apai adalah ayah. Macam tu lah. Indai Apai. Kepercayaan dan simbol. Bagaimana pula dengan kepercayaan dan amalan agama masyarakat Iban ni? Okay, so sekarang majoriti orang Iban beragama Kristian, termasuk saya dan keluarga saya. Kami pergi gereja, baca Alkitab dan pergi majlis doa bersama. Tapi ada lama tetap dihormati, contoh macam miring. So miring ni adalah satu upacara bersyukur kepada semangat padi masa sambut gawai, macam itulah yang kita orang sambut buat awal bulan 6 hari tu. Yang ada asap-asap tu miring. Bukan asap lah dia macam kita orang letak telur, lepas tu ada macam sikit, macam tu lah. Okey, jadi agama dan adat tu dia jalan sekali lah.
Ya, kami seimbangkan. Kalaupun kami tak amalkan secara spiritual, kami tetap anggap adat itu sebagai warisan budaya. Tapi kalau ada orang lain, kami jaga sangat sensitivity. Contohnya, kalau ada tetamu Muslim, kami pastikan makanan halal, tidak dan tak guna pinggan bercampur. Macam itulah. Baiklah, budaya hormat menghormati inilah yang sebenarnya buat Malaysia unik. Ya, betul tu. Kami IBAN pun sangat terbuka dan menghormati kepercayaan orang lain juga. Okey. Apa harapan Peggy untuk budaya IBAN pada masa depan? Okay, so saya berharap generasi muda, so mereka lah, bahasa, pakaian adat, semua itu adalah kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi kan? Budaya bukan untuk disimpan dalam buku je, tapi untuk dihidupkan dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih banyak Peggy. Saya pun rasa sangat bertuah dapat belajar bahasa IBAN dari sumber asli macam Peggy ni. Sama-sama, terima kasih juga sebab sudi tengah budaya kami dan pertugasan ni pula jatuh cinta dengan budaya IBAN. Terima kasih. Okay, bye.